Aku terima akan nikahnya dengan mas kahwinnya yang banyak tersebut. Alhamdulillah, hari adik saya duk tunggu-tunggu nak duk bersama dengan orang hok dia pilih, orang hok dia terasa kata boleh jaga dia. Hari ni siapa dah abang dia weh. Jadi kita sebagai abang ataupun keluarga tengok dia bahagia, terasa bahagia juga deh. Jadi ai muka dia memang happy sangat hari ni be. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai abang ni dah nasihat lah gitu gini lah sebelum nak buat acara ni dah kalau lah dia rasa atau molek dah hak orang dia pilih ni rasa boleh jaga dia, kita sebagai keluarga ni hanya turut sahaja dah. Jadi lala ni gak pihak hak jatah ni dah duk dekat dengan kapung hak isteri ya dah, kapung isteri dia lah, kapung adik saya lah, kecek mudah-mudah dah. Duk di kapung benar tu rumah adik saya nya duk dicerai dah. Tu kalau pergi lebih kurang 5 minit sahaja dah. Jadi walaupun kita dah duk kasih setara mana, kenal lama setara mana, lagi kita tak akid nikah tak suk kita orang Islam ni apabila nak sama nak dah kita kena nikah. Sebab apabila kita tak nikah, kita nak pergi mari pun tak leh. Bukan tak leh, apabila kita pergi mari tu dah dia jadi tak molek dah. Islam dia lagi tak nikah tak sih hidup ganau pergi mari hidup jumpa. Kalau nak sama nak kecek lah dengan orang tua gak gi kecek kira sebelah lik tino dah. Mudah-mudahan orang hok duk tengah gawe dah, hok ada meteng-meteng wasa nak bini kau nak belaki kau, waklah biar cepat-cepat biar jadi betul Alhamdulillah. Ni adalah waktu sebelah lik jatah mari belarok dah. Wak tak besar mana kali dah orang belarok pun 30 orang lebih-lebih gitu dah. 30 orang 40 orang gitulah. Kecek mudah-mudah tak ada besar mana dah. Alhamdulillah dah lah. Kita sebagai keluarga ni duk niat kata nak buat betul dengan hukum dah. Belalah tak ada duk besar mana pun dah. Sekadar pada orang kampung dah. Patut anak beranak je adik saya nikah kali ni. Alhamdulillah. Hak ni semasa keluarga sebelah lik tina orang panggil suak puluk dah. Tu suak puluk gapo gitu gini. Hak ning mak saya tu dah baju warna bunga jamu. Suak lah gare ko nak kita rasa lah manis masing gitulah lebih kurangnya. Lepas tu kok saleh-saleh. Alhamdulillah. Ni salah satu ibu hak sebelah jatah dah. Jadi terasa sedih jugalah kalau kita tengok air muka dia hari ni kerana apa kerana rasa gembira boleh tengok anak hak pertama dia, anak sulung dia boleh berumah tangga. Alhamdulillah. Lepas tu kita pakat berdoa supaya mereka hidup bahagia dunia akhirat. Adik saya tengok bahagia, happy sangat-sangat hari ni dah. Jadi saya sebagai abang pun dah duk tengok kokok tepi rasa gembira pas kita dah. Pas kita tak nak ayat dah kedua ibu bapa dah. Tengok anak bahagia tak kira lah sebelah jatah ko sebelah tino ko memang bahagia juga dah. Jadi buat orang duk sud lagi tu dah, tak ada berumah tangga lagi tu, cepat-cepat lah dah. Kita berdoa lah supaya cepat-cepat jumpa temui jodoh kerana nikah ni salah satu sunnah insya-Allah dah. Alhamdulillah dah selepas orang panggil apa, orang belarok apa, orang kampung apa mari makan apa siap dah hujan pun turun Jadi lala ni dia nak masuk pukul 5, hujan turun lebat 6 nah dicerai tambah riko dah. Buat buih angin, hujan lebat ke apa lah saat ni tapi nak ayat atas semua. Hak acara kita buat nikah hari ni alhamdulillah dah selesai dengan beres dah lah, cuma ada lagi lah beberapa orang hak tak mari lagi. Tidak turun kalut lah dengan nak belarok ke apa hujan turun dah. Alhamdulillah.